Oke, ini di satu perkampungan Cina di Tanjung Malim. Selalu saya datang sini ujung minggu kalau mau cari sayur. Sayur cari bukan sayur, lauk. Ini dia. Oke, ini di kampung Cina. Sini banyak siok. Ini tak jauh daripada KTM. Tengok ada anjing. Punya anjing ada. Kita pergi jalan-jalan. Tengok mereka ambil sayur terong pipit. Ini pun rumah sudah lama-lama sini. Tengok anjing, banyak anjing. Ini anti ambil sayur terong pipit. Ini sayur masak sedap nih. Oke. Ini dia. Terus ambil sayur. Masak apa sedap anti? Enggak macam masak mana? Macam mau mana? Masak kari dah. Oh, kari. Boleh nih? Nih, campur daun ubi, boleh goreng nih, campur ikan bilis. Kasih belah dia, belah dua, lepas tu goreng dengan cari. Cari ini. Hah? Oh, dari Limbang. Oh, tuh ada lagi bawah sana tuh. Tengok anjing dia. Oh. Sini dia punya kedai-kedai. Punya apa nama? Limau kasturi pun selalu ambil sini. Limau kasturi. Betik pun ada. Mari kita pergi tengok dia punya peti sejuk. Dia jual babi, punya helak. Mau beli babi, boleh datang sini. Punya timbang. Punya parang pun banyak sini. Punya parang. Ya, tengok peti sejuk dia. Oh, penuh babi. Tengok. Ini baru lagi nih, baru. Kita buka sebelah. Oh, pun banyak. Hari ini banyak babi. Penuh peti sejuk dia. Oke, kalau nak beli boleh cari ini toke di Tanjung Malim. Kampung Cina di sini. Oke. Tutup peti sejuk. Inilah tempat dia potong, ada tempat cuci tangan. Oke. Timbang ada semua. Kampung Cina. Ini rumah. Inilah kampung di sini sampai ujung sana. Rumah lama-lama, rumah kayu. Tuh masih belum habis lagi cari sayur. Banyak betul mau ambil. Cuaca hari ini cerah. Ini tempat beli babi. Oke, ini rumah.
Banyak anjing dia ni. Anjing dia besar-besar. Anak pun banyak. Pergi jalan hujung sikit, tengok kampungan Cina di Tanjung Malim. Daripada KL ambil masa dalam 1,5 jam lah. Dalam-dalam sana pun banyak rumah. Sampai ujung sana. Mau buat rumah dia ni. Oi, banyak sudah? Apa ni? Tengok. Oh, ini mereka dua ambil. Ni. Anti. Terong pipit. Ada lagi bang. Atau olem kata kami panggil. Olem ada kanti. Oh, tengok dia punya anjing ni. Ada lagi. Tengok anjing dia. Oh, sudah rasa panas. Tengok anak anjing sana.